Kau kerja keras hari-hari, tapi duit tak ada juga. Risk comes from not knowing what you are doing. Risiko datang bila kita tak tahu apa yang kita buat. Orang selalu cakap kan, dia takut nak mulakan bisnes sebab takut gagal. Takut nak menyimpan, nak berlabur sebab takut rugi. Tapi kalau daripada kata-kata dekat atas ni, risiko itu datang bila kita tak faham apa yang kita buat. Bayangkanlah kau nak ambil exam, tapi kau tak study langsung. Kau nak bawa kereta, tapi kau tak tahu destinasi kau nak pergi mana. Risiko tinggi ni bukan sebabnya benda tu bahaya, tapi sebabnya kita tak ada ilmu. Sama juga dalam kewangan. Kau kerja keras hari-hari, tapi duit tak ada juga. Sebab kita tak ada ilmu tentang saving, tentang investing. Tak tahu ilmu tentang income passive dan income active. Financial literacy ni dia bukan untuk orang have-have je. Jadi serius, kita kena start bermula daripada sekarang, kena belajar dan fahamkan. Barulah kita boleh buat keputusan setiap benda yang kita buat. Kalau kau nak belajar cara buat income daripada rumah, waktu kau kerja, kau belajar pun kau boleh tambah income, kau follow aku. Aku boleh tunjuk satu jalan. InsyaAllah lepas ni akan banyak lagi video aku buat untuk share macam-macam ilmu.